Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa salamuhu ala habibina al-Mustafa Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya dan selamanya, marilah sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik dan inayahnya kita masih lagi diberi ruang kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama meneruskan kehidupan kita di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan semakin hari semakin banyak bekalan yang kita kumpul untuk kita bawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara amalan terbaik yang boleh kita buat untuk kita mempersiapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati, sebaik-baik ibadah umat aku, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Okey tuan-tuan, kita buka dulu pertemuan kita pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Tapi sebelum tu tolong komen suara saya jelas ataupun tidak. Okey, nak tahu suara saya jelas ataupun tidak. Tolong komen dulu suara saya jelas ataupun tidak. Jelas, alhamdulillah. Okey. Jom kita sama-sama baca surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin.
dah selesai kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan asbab kita baca suratul Fatihah tadi, Allah Subhanahu wa taala memberikan futuh. Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan kepada kita. Jalan apa? Jalan nikmat, jalan rahmat, jalan ilmu, jalan kesihatan dan semua yang kita perlukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, tolong tap skrin dan juga tolong share live kita pada pagi ni. Waalaikumsalam warahmatullahi pada yang memberikan salam. Abazu tu email bakong. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey. Hari ni insya-Allah kita akan mula muka surat yang ke-51. Muka surat yang ke-51. Bermula daripada ayat yang ke-15. Okey, boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Okay. Qul a'unabbi'ukum satu-satu. Qul a'u. Okey, jangan baca qul a'u. Tak, dia bukan tashdid. Tapi kita baca dengan tahqiq. Qul a'unabbi'ukum. Okey, seterusnya basirun wallahu basirun ba nipis. Sad kasrah si basi basirun bil ibad. Basi tebalkan huruf sad. Sa si basirun bil ibad. Okey. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Okey. Azab huruf zal hujung lidah di hujung gigi atas. Mesti kita letak dekat situ. Azaban nar. Okey. An-nar. Habis. Okey. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Okey. Relax, jangan as-sabirina was-sadiqina, bukan begitu cara kita baca. Okey, sad fathah sa. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina. Okey, kita baca dengan harakahnya fathah. Kita buka mulut. Okey, dan tidak ada istilah huruf tebal, kita nak tebalkannya dengan cara muncungkan mulut, tak ada. Okey, kita hanya perlu buka lah. Okey. Wal munfiqina wal mustaghfirina bil ashar. Habis. Wal mustaghfirina, jangan baca wal mustaghfirina ataupun wal mustaghfirina, tak boleh juga. Okey. Seterusnya
Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallahu satu-satu. Syahidallahu. Okey. Annahu huruf nun yang bertasydid, wa ghunna miman thumma nunan syuddida. Digunnahkan mim dan nun yang ada tanda tasydid, maksudnya kena baca dengan dua harakat. Sempurnakan dengan dua harakat. Okey. La ilaha illahu. Ataupun sambung. La ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Qa. Pangkal lidah naik, ujung lidah duduk bawah. Qa'iman bi. Qa'iman bil qist. Bil qist. Okey. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. Baghyan bainahum. Satu-satu. Okay, yang pentingnya harakat fathah kita kena buka mulut. Okay, sukun kembali kepada asal. Jangan baca baghyan, tak, dia tak muncul. Habis. Baghyan bainahum. Wa man yakfur bi ayatillahi fa inna Allaha sari'ul hisab. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. Satu-satu. فإن حاجوك, cukup kat 6. Lepas tu kita tekan sikit di huruf jim. Tekanan suara pada huruf jim. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ. Okay. فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ. Habis. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. Okey. Basirun bi. Kita rapatkan bibir saja. Okey. Dengan dua harakat, lepas tu selesai. Wallahu basirum bil ibad. Okey, seterusnya. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq. ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم.
أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وما لهم من ناصرين. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Rosli dan yang memberikan salam lah. Okay, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum semua. Semoga sihat-sihat selalu, semoga semangat, semoga dilapangkan hati dan fikiran. Okey, hari ini kita telah selesai baca muka surat yang ke-52. Kita akan pindah kepada muka surat yang ke-53. Okey. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Okey, muka surat yang ke-53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. 3 kali kita jumpa huruf mim yang ada tasydid. Ingat, wa ghunna miman thumma nunan syuddida, digunnahkan mim dan nun yang bertasydid. Dan bila sebut ghunna, miqdaruha harakatain, qadarnya 2 harakat. Okey, kena cukup. Thumma fariqum minhum wa hum mu'ridun. Cukup. Okey, jom kita pindah kepada ayat yang ke-24. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. Okey, kalimah yaftarun, yaftarun. Okey, wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Okey, wawufiyat, hujung lidah digusi. Ramai lagi yang baca hujung lidah berada di gigi, belakang gigi. Dia jadi macam mana? Wawufiyat, wawufiyat, wawufiyat. Kita nak wawufiyat, datangkan syiddah huruf ta, lepas baru kita datangkan hams. Wawufiyat, wawufiyat. Okey, la raiba fih. Wawufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kalimah yuzlamun huruf fa. Wa hum la yuzlamun. Yuzlamun. Okey. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء
وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Okey, seterusnya يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. Okay. Jom kita sambung. Inna Allah astafa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها
وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. Okey, selesai muka surat yang ke-54. Kita nak ambil muka surat yang ke-55. Okey tuan-tuan, tolong tap screen dan juga tolong share live kita pada pagi ni. Sebabnya kita nak ajak ramai lagi sahabat kita di luar sana untuk bersama dengan kita. Dan kita nak memeriahkan lagi TikTok kita pada pagi ni lah. Okey, jom kita sambung. Hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah innaka sami'ud du'a. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Mar. Ya ahlan. Kalau ada apa-apa nak tanya tentang makhraj ke, tentang sifat ke, tentang harakah ke, ataupun apa saja yang boleh saya jawab, saya cuba jawab insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi Nurlida. Muhammad Syahid. Ustaz Syahid saya. Okey, jom kita sambung. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allaha astafaki wa tahharaki إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين
يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Zawiyah Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya pasal waqaf Jibril, qiraat Asim, qiraat Hafs an Asim, Tariq Syatibi. Sebenarnya bukan qiraat Hafs, riwayat Hafs daripada qiraat Asim. Tariq Syatibi meraihkan tak? Dia adalah setengah-setengah kitab menyebut tentang waqaf Jibril, dan saya pun buat juga satu video berkaitan dengan waqaf Jibril. Kalau tak silap saya, dalam TikTok pun ada, dalam YouTube pun ada. Daun rumah merah tu ada. Okey. Type waqaf Jibril Ustaz Ahmad Zamzami keluar. Cuma meraihkan ataupun tidak, ianya adalah khilaf di kalangan para ulama lah. Setengahnya kata tak ada, setengahnya kata ada. Yang kata ada pun tidak ada roof yang kukuh lah. Kalau saya sendiri pun tidak mengamalkannya. Sebab kenapa dipilih beberapa belas tempat tu saja sebagai waqaf Jibril, sedangkan semua satu Quran penuh ni Nabi SAW talaqi dengan Jibril. Kenapa tidak namakan semua waqaf yang ada dalam Al-Quran sebagai waqaf Jibril? Sebab mesti Jibril baca, Jibril mesti juga berhenti. Kenapa tidak dinamakan sebagai waqaf Jibril? Cuma video yang saya buat tu sekadar memberitahu tentang tempat-tempat yang dikatakan sebagai waqaf Jibril itu saja. Tuan-tuan boleh tengoklah. Okey. Kalau tak tahu pun tak ada masalah. Okay, kita nak sambung lagi bacaan kita. Sambil-sambil boleh tap skrin dan juga tolong share. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan. Ya, sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tak Ustaz jelaskan tentang waqaf ibtida'? Waqaf dan ibtida'. Dia tajuk yang besar. Waqaf ibtida' ni tajuk yang besar. Tajuknya apa? I'ta'ul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tajwid apa maksudnya? I'ta'ul huruf. Kita memberikan huruf hak dia. Daripada sifat lazimah, sifat aridah, dan sifat lazimah, sifat aridah lah besar tu tajuk tu. Lepas tu wa ma'rifatul wuquf, dan kita mengetahui waqaf. Maksudnya tajwid ni ada dua bahagian. Satu berkaitan dengan makhraj sifat dan juga hukum-hukum tajwid yang lain. Satu lagi berkaitan dengan waqaf dan ibtida'. Dia tajuk yang besar. Saya tak tahu nak mula daripada mana, tak tahu nak akhir daripada mana. Okey, sebabnya dia kalau kita bincang dalam seminar cepat-cepat pun 3 jam. Cepat-cepatlah tu 3 jam. Cuma bagi yang nak tahu lebih tentang
tentang wakaf dan ibtida'. Boleh pergi ke link di bio saya. Boleh buat purchase. Saya letakkan 5 ebook. Saya compile sekali. Ada ebook dan juga syarahan penuh ke 5 ebook tadi. Apa je yang ada? Wakaf dan ibtida', makhraj dan sifat, hukum nun sakinah dan tanwin. Lepas tu gunnah lah secara keseluruhannya, dan juga buku matan Tuhfatul Atfal, syarahan. Lepas tu ada lagi berkaitan dengan berkaitan dengan dipanggil al-itqan fi nutqi ba'd kalimatil Quran. Kitab Itqan karangan Syekh Taufiq Damrah yang saya terjemahkan, dan saya buat seminar. Tuan-tuan boleh tengoklah dekat situ. Kalau berminat boleh klik link dan terus berhubung dengan dengan admin untuk dapatkan link tersebut. Cuma kena bayar. Berapa bayar terpulang kepada tuan-tuan. Nanti bila dah berhubung dengan admin ni, kita akan terus bagi link tersebut. Tuan-tuan boleh buka, tengok, nak bayar berapa bayar, tak ada masalah. Cuma tuan-tuan boleh dengar. Benda tu boleh dengar, boleh tengok, dan boleh ulang banyak kali boleh ulang lah, tak ada masalah. Kita bagi link tu secara permanent lah. Kita tak buang link tersebut. Okey, kalau berminat boleh tekan link di bio untuk dapatkan. Okey, panjang. Makhraj, sifat, wakaf dan ibtida', gunnah, benda tadi ada semua. Okey. Sebab saya sekarang ni seminar berkaitan benda tu pun saya jarang buat dah. Jadi kalau orang tanya sesuatu benda, boleh ambil di link tersebut lah. Dan kalau tuan-tuan nak menyumbang kepada akademi, boleh menyumbang dekat situ untuk sustain kepada akademi lah. Okey, InsyaAllah boleh tekan link di bio. Saya tak letak harga, tuan-tuan nak letak berapa ikut, terpulang. Tak perlu rasa bersalah. Okey, ada orang kata, dia bayar sikit tak apa, bayar banyak pun tak apa, tak ada masalah. Okey, jom kita sambung muka surat yang ke 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlan wa minas salihin. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ولد jangan waladu walam tak ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء. Okey, يخلق ما يشاء. Tengok sini. Dia, kalau kita kira, ada dua hukum berlaku pada kalimah yasha. Ketika wakaf lah, pertama, dia adalah mad muttasil, panjangnya 4 harakah kita baca yasha, mad muttasil. 5 boleh betul jugalah, cumanya kalau kita ikut jalan Asy-Syatibi, Mukhtar Syatibi ni, pilihan Imam Syatibi pilih baca dan riwayat dengan 4 harakah. Dia tak riwayat dengan 5. Jadi sepatutnya kita baca dengan tarik Syatibi ni, kita pilih 4 sajalah. Habis tu 5 salah ke? Tak salah juga. Cuma dia panggil yang baca 5 ni, dia panggil sebagai asal Syatibi. Syatibi mengambil riwayat daripada Imam Muddani rahimahullah. Tapi yang Imam Syatibi riwayat balik, dia ajar balik hanya dengan 4 harakah saja. Harap tuan-tuan fahamlah. Okey, yang kedua, apabila kita wakaf, dia jadi satu hukum yang lain lagi, iaitu hukumnya adalah arid disukun. Boleh baca berapa? Boleh baca dengan 6 harakah. Arid disukun paling banyak boleh baca dengan 6 harakah. Jadi apabila pertembungan, satu hukumnya mad muttasil, satu hukumnya arid disukun, dipanggil sebagai mad lahu sababan.
Mat yang ada dua sebab. Mat yang ada dua sebab. Satu mat muttasil, satu lagi mat arid disukun. Maka kita nak pilih yang mana? Kita pilih aqwas sabab, sebab yang paling kuat. Sebab yang paling kuat. Apa sebab yang paling kuat? Maka bergantung kepada penilaian. Ada setengah ulama kata mat lahu sababan. Ya, betul. Ada setengah ulama kata mat muttasil lebih kuat. Kenapa? Kerana dari sudut susunan dia lazimun, fawajibun. Okey, lazim lepas tu wajib. Ada kata betul, ada sudut susunannya lazim, wajib. Lepas tu arid disukun nombor 3 dah. Tapi sekarang ni cerita dia kita wakaf dan dia jadi arid disukun. Asalnya sya'u tapi kita wakaf. Maka pilihannya adalah kita baca dengan 6. Baca dengan 6. Dan ketika arid disukun maka arid lah yang lebih kuat berbanding dengan wajib, maka dipilih baca dengan 6. Jadi tuan-tuan nak baca 4 ke baca 6? Terpulang nak pilih baca 4 ke nak pilih baca 6. Okay, salam Ustaz, pulang ngaji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Ingat mat lahu sababan. Siapa pernah dengar? Ataupun siapa biasa dengar? Ataupun siapa belum dengar? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Okey, Puan Asniza belum dengar. Alhamdulillah boleh dengar hari ni. Puan Zawiyah, saya pernah dengar, alhamdulillah. Tak pernah dengar tapi baca 4 atau 6 tu tahu. Tak apa. Yang penting baca. Yang penting baca. Cuma yang lagi okeynya kita baca 4 kenapa? Kerana dia wajib. Lepas tu baca 6 kenapa? Kerana dia arid. Selesailah. Suki Krab belum dengar. Alhamdulillah boleh dengar, boleh ilmu baru hari ni. Terima kasih. Okey. Dia sebenarnya dalam bab bacaan Al-Quran ni yang paling penting sekalinya adalah kita baca dengan betul. Kita tahu semua hukum, dia bagi orang yang mengajar Quran kita perlu kepada benda tersebut. Tapi bagi ammatin nas, orang umum, dia cukup sekadar baca betul. Cukup sekadar baca betul sebab yang baca betul adalah fardu ain. Yang baca betul adalah fardu ain. Dan kita mengetahui ahkam tajwid ini dia merupakan fardu kifayah. Bagi orang yang berada dalam bidang tersebut dia kena tahu. Tapi bagi orang yang hanya baca Quran sebagai kewajipan harian dia tak perlu. Bukan tak perlu, kalau tahu tu lebih baik. Dia adalah fardu kifayah. Kalau ada dah sebahagian orang tahu, dia kifayah, cukup lah. Tak payah tahu tak apa. Pernah dengar Ustaz pernah sebut beri pencerahan dalam kelas lelaki? Alhamdulillah. Kak Zana dah talaki dengan saya lama. Dah khatam, lepas tu sambung lagi. Okey. Jom kita sambung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Wal injil, jangan wal injil, ji. Kita tolak lidah ke depan ni, wal injil. Terus relax saja. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. كلمة بإذن الله habis. biiznillah
وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. Okey. Kalimah wa ubri'u huruf ba sukun qalqalah. Wal abrasa huruf ba sukun qalqalah. Okey. Undur diri dulu, ada hal. Sila-sila faddali Puan Zaitun. Okey. Wa ubri'ul akmaha wal abrasa. Ubri'u huruf ba, jangan baca wa ubri'u, tak boleh. Wa ubri'u. Wal abrasa juga jangan baca wal abrasa, tak boleh. Okey, dia jadi qalqalah yang kuat. Sebenarnya dia adalah qalqalah sughra, dia tak pegang macam tu. Wal abrasa, wal abrasa. Ubri'u abrasa, relax saja. Wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Inna fi dhalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin. Okey. Jom kita sambung. Ada 2 ayat lagi. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrah wa liuhilla lakum ba'd alladhi hurrima 'alaykum وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون. Jangan baca وأطيعون. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Okay, Alhamdulillah, selesai kita baca 2 halaman hari ini, bukan 2 makra hari ini, dan kita berhenti pada muka surat yang ke-56. Esok insya-Allah kita sambung lagi pertemuan kita. Dan kalau ada apa-apa nak tanya, perbincangan, boleh kita bincang di sini. Dan juga sekarang ni selepas daripada Ramadan, cuma harapnya kita boleh kekalkan momentum bacaan Al-Quran kita lah. Dan di samping tu kita tambah baik kualiti dan mutu bacaan Al-Quran kita. Mudah-mudahan semakin hari semakin baik lah. Semakin minggu semakin baik, semakin bulan semakin baik, dan semakin tahun semakin baik bacaan Al-Quran kita. Okey. Dan Ustaz nak join kelas talaki, boleh ke dengan Ustaz? Klik link di bio, kelas talaki. Nanti saya minta admin minta untuk bagi sampel bacaan. Kalau boleh kita akan terimalah. Dan insya-Allah bulan 5 ni saya akan buka satu grup lagi. Tak ramai, pengambilannya 5 orang sahaja untuk satu grup. Kelasnya insya-Allah hari Rabu. Kelas hari Rabu jam insya-Allah jam 3 petang insya-Allah. Kelas hari Rabu jam 3 petang. Okey. Pengambilan untuk bulan Mei lah. Ada sikit masa kosong, boleh selit lagi. Okey. Dan juga siapa-siapa yang nak bertalaki dengan guru-guru di Akademi Zamzam boleh. Yang merangkak ke, yang baru nak baca Iqra ke, boleh. Semua boleh. Okey, yang dah lancar pun boleh. Kita ada beberapa orang guru kita yang mahir lah. Ustaz, ulang macam mana keadaan huruf ta, mulut huruf ta bila kita sebut ta fathah ta, sukun
At-ta. Ta. 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 Fathah. Dhammah tu. 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 Kasrah ti. 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 Ta. Tu. Ti. Ta. Tu. Ti. Ta. Tu. Ti. Ani waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Ulang siaran lah. Siapa-siapa nak dapatkan 5 e-book yang saya compile dalam satu link yang boleh tuan-tuan baca e-book dan juga dengar syarahan. Harga tuan-tuan tentukan, boleh dapatkan di link di bio. Yang keduanya, kalau siapa-siapa berminat nak dapatkan buku Al-Fatihah, buku tadi bukan sekadar buku saja, tapi kita telah letakkan barcode di buku tersebut. Hampir setiap halaman tuan-tuan boleh scan dan juga baca sambil dengar. Begitu juga dengan bacaan, sampel bacaan dan juga syarahan yang kita buat dalam tu semua. Ustaz, mim fathah jumpa sad sukun. Contoh nak baca, nak sebut masfufah. 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 Jangan masfufah tak. Masfufah. Okey. Kalau tuan-tuan tak keberatan, boleh ambillah link di bio, boleh tekan link di bio tu, dapatkan perbincangan berkaitan dengan makhraj sifat. Saya rasa berbaloi. Sebab yang combo tu, yang saya tak letak harga tu, kalau tuan-tuan ikuti seminar saya sebelum ni, tuan-tuan kena habiskan dalam RM250. Tapi kali ni ikut tuan-tuan nak bayar berapa. Saya hanya nak bagi tuan-tuan untuk belajar. Itu saja. Saya sebut suka jadi sin. Mas. Sebab nipiskan mim, jadi sin juga nipis. Tak. Dia sebenarnya setiap huruf ni, dia tidak mengganggu huruf yang lain. Selesaikan satu-satu. Imam Khakhani rahimahullah disebut baca Quran ni fakul huruf. Kita pisahkan huruf. Selesaikan hak mim, baru ambil huruf sad. Mas. Lepas tu selesai sad, ambil huruf fa. Fu. Selesai fu, fa. Masfufah. Habislah. Okey, macam mana? Sama-sama. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Okey, siapa dekat sini yang baru first time tengok saya live? Siapa dekat sini baru first time tengok saya live? Yang dimiliki oleh kerajaan. Saya tak boleh sebut ra nipis. Ra, fathah boleh sebut tak? Ra, ri. Ra, ri. Ra, ri. Ru, rar. Ar-ra, ar-ri, ar-ru. Latih macam tu lah. Saya kali pertama nampak saya. Okay, tak apa. InsyaAllah lepas ni boleh follow saya. Cumanya sekarang ni kita buat jadual jam 6.50 pagi untuk sama-sama kita baca. Sekurang-kurangnya 2 makra' daripada Al-Quranul Karim. Kalau 3 makra' tu bonus. Okay, kalau 3 makra' tu bonus. Okay. Saya baru first time dari Ustaz Siddiq Amin sharing. Oh, Alhamdulillah. Daripada mana? Ampang. Saya pun sama dari Ustaz Siddiq. Alhamdulillah. Jazakumullah kepada Ustaz Siddiq Amin.
Kerana Ustaz sangat jelas tentang sebutan makhraj dan sifat, sebut satu-satu. Dia memang kita kena sebut satu-satu. Selesaikan makhraj, sifat dan juga harakah sekali. Makhraj, sifat dan harakah. Okey. Kena sebut makhraj, sifat dan harakah. Okey. Untuk yang saya sebut tadi, sekejap Okey. Ni link saya lah. Di TikTok saya. Ada link dekat sini. Tekan link dekat sini. Tekan yang ni. Lepas tu ambil combo jualan ebook. Jualan combo ebook. Ataupun kalau nak dapatkan tahsin Fatihah pun ada. Beserta dengan barcode syarahan. Buku Fawaid Talaqi ni hasil dapatan talaqi saya dengan masyayikh. Lebih daripada 10 tahun lah. Bermula daripada tahun 2008 sampai sekarang ni. Saya compilekan dan saya letakkan dalam buku. Dan saya juga letak syarahan. Di samping tu kalau nak dapat buku tajwid, syarahan ringkas dan ulasan matan Muqaddimah Jazariyah. Buku ataupun matan yang lengkap lah untuk kita sebagai permulaan untuk belajar. Ada makhraj, ada sifat, ada berkaitan dengan gunnah, berkaitan dengan apa lagi? Berkaitan dengan waqaf dan ibtida', waqaf di akhir kalimah. Banyak ada. Okey. Nak beli di Shopee pun ada, boleh. Dan ni untuk page lah. Okey. Boleh dapatkan dengan segera. Yang yang combo ebook ni tak ada harga. Tuan-tuan letaklah berapa sahaja. Asalkan tuan-tuan nak belajar. Okey, dia ada banyak dekat sini ni. Nanti saya tunjuk. Saya tunjuk kejap combo. Okey, tuan-tuan akan dapat macam ni lah. Seminar bedah buku, seminar gunnah, seminar mahir sifat dan harakah, seminar waqaf dan ibtida', seminar tuhfatul atfal. Ini seminar bedah buku dipanggil sebagai buku Al-Itqan fi Nutqi Ba'd Kalimatil Quran. Untuk talaqi, tak ada ke talaqi sekarang ni? Kejap Untuk talaqi, sekejap saya tengok. Talaqi. Nanti saya letak butang balik. Hari tu banyak sangat terbuang yang talaqi. Tapi sebenarnya boleh je tekan mana-mana link nanti sebut nak talaqi. Boleh je. Sebab dia bawa kepada nombor yang sama. Cuma kita letakkan ni sebagai fokus lah. Okay, sebagai fokus. Okey. Terima kasih. Ada persoalan nak ditanya? Buku Matan Muqaddimah Jazariyah ni macam ni. Matan Muqaddimah Jazariyah macam ni. Tebal ni, 240 muka surat. Ada 17 tajuk. Dan kalau berkaitan dengan makhraj dan sifat, agak detail sedikit lah. Okay, ni makhraj dengan sifat. Cuma yang dapatkan buku ni, saya berbesar hati untuk bagi link syarahan penuh juga. Request. Beli buku dan request link syarahan penuh kepada buku Matan Muqaddimah Jazariyah. Saya hanya sebenarnya saya nak bagi tuan-tuan pandai je. Okey. Nak bagi tuan-tuan pandai. Tuan-tuan boleh dengar, boleh baca, boleh dengar. Saya nak syarah satu-satu, nak buka kelas. Tak larat juga. Okey, tak larat juga nak buka semua. Dan sekarang ni pun kalau seminar pun saya dah slow down dah sikit. Sebab banyak buku-buku yang saya buat, saya letakkan rakaman. Dan ke depan ni kalau buku yang kita buat, kita akan sediakan rakaman penuh. Sekarang ni saya sedang siapkan satu buku ni, buku Tahqiqul Huruf. Cara untuk kita menyebut huruf Al-Quran dengan sebenar.
Dia ada 6 bab semuanya. Dan sekarang ni peringkat samakan oleh Dr. Khairul Anwar. Nanti selesai, saya akan buat rakaman, dan kita akan letakkan barcode di halaman-halaman dia lah, mungkin kat atas, kat bawah, kat tepi atau kat bawah lah. Mudah tuan-tuan baca, dan juga tuan-tuan boleh seolah-olah sedang bertalaki dengan saya. Baca dan sedang dengar saya syarah. Tinggal laginya praktik, dan juga kita memperbetulkan sebutan kita lah. Takut-takut kita dengar lain, kita sebut lain. Itu sahaja. Tapi untuk first kita dapatkan ilmu, kita dengar dan juga kita baca, kita boleh dapat kefahaman dah. Ustaz saja, mohon halalkan perkongsian ilmu Ustaz. InsyaAllah. Dia kewajipan kita berkongsi ilmu ni, satu kewajipan. Nabi sebut balighu anni walau ayah, sampaikanlah daripada aku walaupun satu ayat. Menarik, insya-Allah menarik. Kadah. Cuma belum siap lagi lah. Mungkin bila siap di peringkat samakan, kita akan fokus kepada buat video. Lepas tu kita akan boleh jual lah. Cuma harga berapa kita tak letak lagi, harga berapa tak boleh nak bagi tahu lagi, sebab kita tak tengok lagi modal dia berapa. Cuma satu lagi, sebab semuanya akan jadi berwarna. Kena tengok lah. Okay, ahlan dah 7.54. Biasanya paling banyak pun, lambat pun kita berhenti jam 8. Okey, ada apa-apa persoalan tak? Ada apa-apa persoalan? InsyaAllah. Untuk kebaikan bersama. Tahqiqul huruf, maksud tahqiq ni kita nak sebut betul-betul. Bukan main sebut saja tak. Kita sebut berdasarkan ilmu, berdasarkan makhraj, berdasarkan sifat dan juga berdasarkan keyakinan. Setengah orang dia malu nak belajar balik Iqra' sebab dia dah pandai baca Quran. Tapi bacaan dia banyak tak kemas. Jadi sebenarnya masalahnya kita kena kembali kepada asas dalam bacaan. Sebab tu selain daripada nama tahqiqul huruf, kita letak juga sebagai back to basic. Kembali kepada basic. Kenapa kembali kepada basic? Sebab kita nak betulkan yang asas supaya bacaan kita dapat jadi baik dengan cepat. Kita undur selangkah untuk kita maju dengan lebih dengan lebih baiklah. Ustaz, ketika nak sebut setiap huruf tu, adakah kita sebut makhraj dulu kemudian baru sifat? Iyalah. Sebab kita letak pada makhraj dulu. At, ta, sa, da, va. Letak pada makhraj dah sebut. Cuma jangan ada gap masa yang lama. Va, taklah, dia tidak ada muqaddimah. Sebutan huruf ni dia hanya touch and go sahaja. Sebut lepas. Itu sahaja. Okey, kalau tak ada apa-apa lagi, insya-Allah kita bertemu jam 6.50 pagi.
Cumanya insyaAllah lah 6.50 pagi esok. Cuma esok malam ni saya musafir ke Kuala Lumpur, lepas tu ke Perak. InsyaAllah jika jumpa lapang yang okey, saya akan live lah pagi esok insyaAllah 6.50 pagi. Saya akan turun daripada rumah ni dalam jam 11 malam untuk ke Kuala Lumpur lah. Satu hari ataupun setengah hari, lepas tu terus ke Perak, lepas tu balik ke Kelantan lah. Amin, amin. InsyaAllah. Terima kasih atas doanya. Okey, insyaAllah jumpa lagi. فَمَا كَانَ خَيْرًا فَهُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. Yang baik datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana syarran wa dha'fan, yang buruk yang lemah, fahuwa min qillati ilmi wa dha'fi nafsi, datangnya daripada kelemahan diri sendiri dan juga lemahnya jiwa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.